Assalamualaikum. Selamat tengah hari siap awak. Ada yang tak mau makan nasi ke hari ni? Jom kita buat mi calong. Mi calong ni antara makanan tradisi lah juga lalik Pantai Timur ni. Mari kita tengok. Mula-mula kita nak buat calong dulu. Calong ni berbola ikan. Dia buat bentuk bola-bola daripada ikan. Ikan biasa mak guna macam biasalah ikan layang ni. Kita buang. Ni mak tunjuk cara-cara nak ambil isi daripada ikan ni. Buang kerak kepala, kerak ekor. Lepas tu kita basuh lah bersih-bersih. Kerak gitu. Kita nak buang, mau tak tulang-tulang dia, kita nak ambil isi saja, senang je. Kalau saya awak nak buat kepuk ke, nak buat benda-benda, nak ambil isi ikan, ginilah cara dia, antara cara dia lah. Mau tunjuk selo-selo ni. Buang sikit bawah dia tu, tulang-tulang hak tepi tu. Lepas tu atas belakang dia pula. Kiki tulang gitu, dia akan tanggal lah habis tu. Tulang dia kulit dia tu kita akan soyok. Buang tulang dulu, buang perut dah semua tu. Lepas tu kita basuh. Bila sampai gini kita basuh dulu bersih-bersih. Sebab kita nak soyok kulit. Lepas tu kita dah basuh dah lah isi dia tu. Beres dah tu, kita soyok kulit gini. Ada juga orang buat kepuk dia tak soyok kulit. Dia nak kepuk kulit. Tapi tak apalah, ikutlah. Ikut selera masing-masing tau. Kalau guna meseng, kalau awak kepuk banyak-banyak tu dia guna meseng. Dia blend je dengan tulang-tulang tu, dia jadi hancur tau. Kita mana ada meseng. Kita pakai tumbuk je. Ambil isi di belakang. Jadi kalau tak buang tulang tu, dia akan berasalah tulang. Jadi kita buang semua tulang. Lepas tu kita tumbuk gini. Tumbuk biar dia lumak. Lepas tu kita nak getek-getek. Tak payah tambah benda-benda dah. Dia isi ikan sahaja dah. Mak tidak campur dengan tepung ke, dengan garam ke. Tak campur. Ambil isi dia. Kita getek bulat-bulat gitu. Ikutlah kalau nak buat besar-besar, kecil-kecil. Bila kita rebus kayak gini, dia akan masak gitu. Siap dah calong tu. Jadi ni bahan-bahan untuk buat mi calongnya. Hari ni mak guna mi lidi. Mak rebus dah tu. Kalau saya nak guna mi kuning ke, boleh je. Nak guna spaghetti ke, boleh. Bahan dia simple je. Bawang putih, bawang merah, kita tumbuk. Ataupun mayang pun boleh juga. Ikutlah, boleh belaka. Mak tumbuk kasar-kasar. Jangan lumak sangat pun tak apa. Biar dia jadi kasar-kasar sikit gitu. Lepas tu kita tumis lah. Bubuh minyak dah tadi tu, kita tumis biar bawang tu kuning sikit, garing-garing dah sikit tu. Lepas tu barulah kita tambah air. Air ni banyak mana kita nak tu, biar penuh lah. Biar sebab kuah kita nak makan berapa orang. Lepas tu kita bubuhlah perasa dia tu. Mak bubuh garam. Bubuh ni ladi hitam. Ladi hitam hok kita blend. Hancur lah. Kalau kita tumbuk boleh juga, tapi dia jadi kasar-kasar. Mak suka blend je lada hitam tu. Lepas tu bila air gelegak, baru kita bubuh calong tadi tu. Bila gelegak tu, biar kita letak tu, dia jatuh tu, dia masak lalu. Ditimbur tu dia masak. Lepas tu kita bubuh lah sayur-sayur kita nak letak dalam mi calong kita tu. Tadi mak letak carrot. Lepas tu kita bubuh lah mi. Biar dia kembang sikit dalam ni. Sedap tu. Kalau saya nak letak keriang pun boleh juga. Celah dulu mi, lepas tu letak atas darat orang panggil. Letak je kuah di atas tu. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu bubuhlah daun sawi tu. Nak letak kobeh ke, nak letak kangkung ke, ikutlah. Boleh mokti bahan je kenapa ada dalam peti. Lepas tu bubuhlah lada hidup sikit, nak suruh ceria sikit. Kalau hujan-hujan sedap ni makan ni. Nak makan petang-petang ke, tengah malam-malam ke, boleh. Selamat mencuba.